Saya first time hari sini pun You ada rasa? tak ada rasa ikut saya. Saya bukan kata ni, kalau saya mau masuk satu orang memang saya tak akan masuk. Masa tu dengan Datuk Mihad, saya dah bercakap, perempuan yang ada pregnant jangan masuk. Dia mahu aja kena. Saya tak boleh apa. Kita sudah berjumpa. Hello，你好，我好，大家好，我係 Stan One 師傅。咁樣而家咧，我哋就響呢一度啦，響呢度做啲咩咧？就係響呢一個荒廢咗嘅度嚟送呢一個好兄弟啦，嚟送嗰啲陰哥陰姐啦。咁樣咧，話說呢個就已經荒廢咗好耐啦，甚至亦都有好多人有見到嗰啲陰姐陰哥嘅，所以咧今日咧嘅事主就揾到我哋。早前 Alan One 就已經有嚟已經睇咗噶啦，確實係有唔好嘅嘢，所以咧今日咧就安排呢一個時間嚟呢一度送呢一個陰姐。你要記得我哋唔係愛拍就拍，我哋亦都係冇話編排啊冇嘅，所以咧今日我哋就嚟到呢度睇到係可以拍嘅，我哋就拍。唔係話我哋我準備拍，唔係咁樣講噶，所以而家我哋就出發啦 ，Let's go！ 而家咧呢度咧就係冇電嘅，所以我哋都係爬緊樓梯，一層一層咁上嚟。唉！咁樣而家我哋同埋嘅團隊就一層一層咁樣上到嚟啦。咁樣陣間我哋會繼續再影俾大家睇嘅。咁樣呢度成個環境咧都係好焗，因為點解？因為呢一度係冇空氣、冇陽光，即係正實咧係真係有陰姐陰哥嘅。因為正係我嚟到呢一度咧係已經有嗰個感覺啦，所以咧你可以睇呢一度每一間嘅房間都係丟空咗，甚至乎嘅老細燈揾開鎖佬嚟用2日嘅時間嚟開晒全部嘅房間嚟俾我哋嚟做法事嘅咁樣多一下我哋嘅工作人員可以影得幾多嘅，我哋就一定會影俾大家睇。甚至乎亦都有好多網民佢哋講師傅你點解唔拍多啲咁樣嘅嘢？唔係要就有㗎，記得，所以有嘅話我哋一定會拍俾大家睇。OK， 而家我哋咧就上緊另外一個樓啦嚇。
邊度？咁樣咧，我哋咧就已經做完我哋嘅法事㗎啦。聽日咧，我哋都仍然會翻嚟呢一邊嚟做我哋嘅手尾嘅。呢度咧就其實已經荒廢咗有好多年㗎啦，甚至乎呢度已經俾人哋稱為係好慢，亦都好多人喺呢度，好多人喺呢度見過。咁樣經過 Facebook 揾到我哋，所以咧就專程嚟嗌請到我哋嚟呢一度嚟幫佢解決你嘅問題。咁我哋嘅攝影師希望又影到一啲嘢，因為我哋冇對白，咩都冇嘅。我哋亦都唔係話嚟探險或者係咩嘢，我哋係呢度係請走嘅音姐音哥啦嚇。咁樣咧，我哋下一集見啦嚇，拜拜。Kamu apa? Pasal ada Boleh cakap ni, boleh cakap ni. Sudah apa? Sudah bersih. ada bilik tak boleh dibuka. Semua sudah buka. Yalah. Saya first time mari sini pun You ada rasa? bukan ada rasa ni pun dah pasal yang boleh tidur depan sini saya satu orang. Yang dua orang lagi tak boleh tidur sini. Saya kena nampak lah, saya pun tidur. Saya sudah 8 tahun, satu orang lagi yang kecil tu pun 8 tahun. Banyaklah, banyak story. Ini dulu pokok depan ni ada pokok, mau terbang pun panggil Ibu Marima. Saya bukan kata ni, kalau saya mau masuk satu orang memang saya tak kawan. Sebelum grup ni masuk tau. Belum. Masa tu dengan Datuk Mihat, saya dah bercakap, perempuan yang ada pregnant jangan masuk. Dia mahu je kena. Saya tak boleh mahu. Kita sudah bagi rumah. Pasal saya pun kalau betul-betul dia suruh naik, saya tak pernah naik. Kadang-kadang mana ni protect saya pasal apa? Saya janji dengan you malam kita lepak dengan mamak. Saya sudah dengan mamak, you tengok saya dekat sini lagi. Ada macam ini ah. You tengok saya dekat sini lah, you panggil-panggil saya diam je. Lepas tu ikut saya dengan mamak saya. You panggil saya, panggil saya duduk, saya duduk. Tapi you suruh pergi mama.